Okay, hai. Okay, untuk isu berkenaan dengan DMIMO, okay, untuk bahagian tarikh tu, okay, untuk mana-mana sistem template yang kami keluarkan, dekat bahagian tarikh ni biasanya kami akan format lah. Tapi untuk DMIMO ni, okay, kami letak sebagai teks dia punya format. So maksud dia, user boleh masukkan rangka format tu, rangka date tu, macam-macam lah. Sama ada nak tulis type in dalam contoh 1 hari bulan 1 2026 ataupun 1 hari bulan Januari, 1 Januari tulis type in 2026 ataupun JN 2026. Itu depends on user lah. Okay, misal kata kalau macam mungkin dia dah lari sikit daripada yang isu tu. So cara yang paling mudah untuk kita nak standardizekan format dia adalah user boleh macam ni, set format dia. Okay, contoh macam ni, pergi kat sini. Okay, highlight yang ni daripada starting lah. Okay, kat sini. Okay, untuk cell ni. And then column ni juga. Okay, and then pergi dekat bahagian numbers. Okay, kat sini. Ataupun sini pun boleh. Tapi kami lebih prefer yang this one lah. Sebab yang ni kita boleh pilih. Okay, tick kat sini dulu. Okay, tunggu sekejap. Nanti dia akan keluar satu box lah. Untuk kita set format tu. Okay, kejap Okay. Bila dia dah keluar macam ni, user boleh pilih has a date kat sini. And then ikut format yang user prefer lah. Contoh katakan kita nak macam ni. Okay. Kiranya rangka date kita macam ni. So then kita okay. Selain daripada betul, user boleh pilih. Okay. So nanti bila user type in sahaja, maksud contoh masukkan 1. Okay. Buat macam ni kan. Okay. Bulan berapa? Contoh bulan 1. So bila kita enter je, dia akan automatic generate mengikut kepada rangka tersebut, format tu. Itu saja. Okay, selain daripada tu, user boleh pilih berdasarkan format tadi yang lain lah. Okay, itu saja. Thank you.